Berdiri megah kota tua. Kitab ni, masa kita buka dulu story tentang sebelum ni, adalah beberapa pihak yang menceritakan bahawa terdapat kisah bahawa Nabi Sulaiman pernah datang ke Nusantara ni, menyerang kerajaan Angkor dan membuatkan seluruh kerajaan tu, anak puteri dia dan kerajaan tu memeluk agama Islam, agama tauhid kan. Ada ramai orang pertikai, ada orang ramai kata tidak ada sumber. Sumber tu ada dalam kitab transliterasi Jawi lama ni. Sumber dia dekat sini sebenarnya. Dan kitab ni pun dah tak ada kan. Dah tak banyak. Yang printer yang print ni pun dah tak banyak. Dan kita punya stok pun tinggal 2 saja malam ni. Kitab ni tinggal 2 saja. Kalau tuan-tuan nak ambil, boleh ambil. Yang boleh baca Jawi, boleh baca Jawi lama, boleh baca teks klasik, saya recommend boleh baca dekat sini direct kan. Dan ini yang kita terbit pada malam ni, yang kita keluarkan pada malam ni, ia adalah versi transliterasi Kerumi. Sebab masa kita buka ni, ramai yang nak baca, tapi dia orang kata ada problem nak baca Jawi kan. Tak apalah kan, kita cubalah. Jadi kita usahakan atas request tuan-tuan buat satu transliteration 3 bahagian. Satu bahagian ni memang kalau kita tengok kat sini, memang versi dalam Jawi asal dia. Kita tengok daripada 4 sumber. Kita cari kitab ni ada 4 sumber asal dia lama untuk tengok typesetting dia, untuk tengok huruf-huruf dia yang hilang dan sebagainya. Kita compare dengan 3 kitab. Kitab tulisan Haji Azhari Al-Khalidi, dan kita buat transliteration direct. Apa yang ditulis dalam tu, kalau kata dia ulang 2 kali ke, dia salah cetak pun kita ulang 2 kali pada bahagian 2. Dan pada bahagian pertama ni, ialah dalam bahasa Melayu moden, kita ringkaskan cerita tu supaya semua boleh faham kan. Kalau kata ini, buku ni yang kita lancarkan pada malam ni, ini hanya transliterasi. Syarah dan hujah dia dalam satu buku lain kan. Kita dah hujahkan perkara ni tentang betul ke ada kerajaan Angkor yang berperang dengan Nabi Sulaiman dalam 2-3 live kita sebelum ni, dan kita bagi penjelasan penuh di dalam kita punya siri episod 5 dan episod 6 Kota Tua Perjanjian Tuhan dengan Nusantara, siri kedua tu. Kita dah huraikan. Tapi ada banyak perkara yang tak sempat nak masukkan dalam dokumentari tu. Dia terlalu teknikal dan dia terlalu detail sampai jadi panjang episod tu kan. Episod yang biasa kita akan maintain dalam 30 minit ke 40 minit jadi 50 minit sebab nak huraikan 2-3 perkara saja kan. Jadi ada benda yang tak masuk lagi pada waktu tu kan. Ada benda yang tak masuk dan dia akan keluar selepas ni dalam ni. Ini transliterasi, dan kemudian kita akan keluar satu buku tentang hujahan ni. Kita buat satu penilaian tentang kisah ni. Betul ke kisah ni pernah berlaku satu ketika dulu? Betul ke kisah ni Nabi Sulaiman pernah berperang dengan kerajaan Angkor? Betul ke kerajaan Angkor tu wujud pada kurun ke-9 Masihi? Betul ke tidak ada kerajaan Angkor pada kurun ke-10 sebelum Masihi? Betul ke perkara ni memang dicatatkan dalam kitab-kitab lama, ataupun ia salah cetak ke, salah salin ke, atau apa yang berlaku dalam tu? Pernahkah berlaku cerita-cerita yang disebut dalam ni? Itu dalam satu buku lain. Ini hanya transliterasi daripada Jawi lama. Jawi lama tu datang daripada kitab ni.